Video kali ni aku nak bagi peringatan dekat korang-korang pengguna-pengguna kereta konti ke, kereta biasa ke apa ke. Ni peringatan sangat-sangat untuk korang. And baru-baru ni kita orang dapat lagi satu kes. Aku banyak kali dah jumpa kes macam ni. Kali ni aku rasa dah terpaksa buat bagi korang sedar pasal benda ni. Punca datang daripada apa? Datang daripada minyak enjin yang tak original, yang tak genuine. Sebab apa? Dia beli dekat online. Alasan semua macam biasalah, nak murah. Dekat market, letak harga contoh, dekat market mungkin 1,5, dekat online RM50, dia pergi beli. Kalau dah murah tu bro, mesti ada sebab. For sure benda tu fake and tak original. Bila dah kena macam gini, aku nak tanya dekat korang-korang kat luar tu, mana datang murahnya? Dah tak ada dah bro. Beli minyak murah, kau punya repair lagi mahal daripada bagi minyak tu. Sekarang siapa yang rugi? That's why aku cakap korang, kalau nak beli online boleh, tapi cari yang trusted seller. Jangan cari yang harga terlampau murah tu. Itu dah confirm lain macam dah tu. And sekarang pun kita dah memang dah banyak berita dah kita dengar. Botol ori dengan botol fake letak sebelah nak dekat lebih kurang sama. So that's why kalau aku recommend korang beli dekat trusted seller. Sasul lah. Trusted seller, okay? So ini aku tunjuk korang gambar-gambar contoh enjin barai kita dah kena. Nampak ni? So benda ni dia memang dah rosak enjin kau satu hal, dah rosakkan poket kau satu hal, and dia juga merosakkan mental kau. Kau start lah cakap itu cakap ini. Tak, pada tu semua datang daripada diri korang sendiri. So korang kat luar sana sebagai pengguna, tolong cari macam aku cakap trusted seller, trusted bengkel, and kepada semua yang kaki-kaki DIY ni, tolong make sure barang tu original dan baru kau pakai. Jangan main sebat nak murah, nanti kau yang berani, okay? Kalau korang macam biasalah, kalau ada masalah dengan kereta konti korang, boleh datang kat Bomen Negara, Stesen 16 Syaklam. Dah tengok video aku, jangan lupa like, komen, follow and share, tekan button subscribe sekali. Ingat nak pakai kereta laju, minta yang suka padu. Ciao.